Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat-sahabat, hari ini saya nak berkongsi satu topik yang sangat menarik dalam kehidupan kita, iaitu berkaitan dengan ukhuwah Islamiah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahawa orang yang beriman itu seperti satu keluarga, dan jika terjadi perselisihan antara mereka, menjadi tanggungjawab orang lain untuk mendamaikan mereka dengan penuh keadilan dan kasih sayang. Allah juga memberi peringatan bahawa dengan menjaga ukhuwah dan bertakwa, kita akan mendapat rahmatnya. Dalam Islam, ukhuwah ini mempunyai 3 tahap utama yang perlu kita fahami dan amalkan. Yang pertama adalah salamatus sadri, yakni bersih hati ataupun berlapang dada. Ukhuwah yang kukuh bermula dengan hati yang bersih daripada hasad dengki, dendam dan prasangka buruk terhadap saudara seislam. Yang kedua adalah musawwah, yakni persamaan ataupun keadilan. Islam mengajar kita bahawa setiap Muslim adalah sama di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa mengira latar belakang atau keturunan. Yang ketiga adalah ithar, tahap yang paling tinggi, yakni mementingkan orang lain berbanding diri sendiri. Tingkatan ukhuwah yang tertinggi adalah ithar, iaitu mengutamakan kepentingan saudara seislam lebih daripada kepentingan diri sendiri. Baiklah sahabat-sahabat, analoginya begini. Yang pertama adalah tahap ukhuwah yang paling ringan, iaitu salamatus sadri. Sejauh manakah kita mampu berprasangka baik dengan kawan kita, ataupun dalam erti kata lain husnuzon, dalam keadaan susah maupun senang. Yang kedua adalah musawwah, dan yang ketiga yang paling tinggi adalah ithar. Saya bagi satu analogi mudah, iaitu berkaitan dengan makanan. Musawwah adalah sama rata. Sekiranya kita ada satu makanan, lalu kawan kita dalam keadaan lapar, maka kita berinya separuh makan tersebut. Manakala isar, sekiranya kawan kita sedang lapar, dalam keadaan kita sendiri tidak kisah tentang diri kita, kerana kita memberikan keseluruhan makanan kita kepada sahabat-sahabat kita, maka ia dikenali sebagai isar, iaitu tahap ukhuwah yang paling tinggi. Baiklah sahabat-sahabat, sebagai penutup kata, ukhuwah Islamiah adalah satu nikmat yang perlu kita jaga. Ia bukan sekadar hubungan biasa, tetapi satu amanah yang Allah perintahkan. Jika kita betul-betul menghayati ukhuwah ini, maka kita akan menjadi umat yang lebih bersatu, saling menyayangi dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga perkongsian ini dapat manfaat.